Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang telah dipaparkan sebentar tadi, kita dapat tahu bahawa kemalangan boleh berlaku di mana-mana sahaja, bila-bila masa, tanpa mengira sesiapa sahaja. Subjek kepada kemalangan tersebut adalah mahasiswa universiti yang hendak ke universiti menaiki kenderaan mereka sendiri. Ia merupakan satu isu yang mungkin boleh dipersoalkan oleh mana-mana pihak, termasuk mahasiswa sendiri. Jadi, apa kata kita dengar apa pendapat para pelajar mengenai isu keselamatan pelajar itu sendiri yang hendak ke universiti menaiki kenderaan mereka sendiri. Bang. Saya? Kak. Sekarang mobile dulu. Nak tanya soalan. Okey, apa tu? Kak. Ya? Sekarang mobile dulu. Sekarang ada soalan nak tanya. Okey, boleh? Kak. Ya? Sini, Kak. Okey. Mobile News. Okey, korang ada soalan, sudi jawab tak? Boleh. Okey, soalannya adalah apa pandangan awak mengenai keselamatan student yang datang ke universiti menaiki kenderaan diorang sendiri? Kalau kenderaan bagi saya paling efisien motor lah, sebab kalau guna motor ni satu murah dari segi minyak dan senang nak parking ni. Saya parking kat sini je. Kau tengok kalau kereta kena parking tempat dia kan, ni senang. So bagi saya sangat memudahkan lah. Pada pandangan saya, kalau student ni dia bawa kereta ke universiti, dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Okay, kalau kelebihan dia, kalau student ni dia boleh ikut jadual dia bila dia nak pergi kelas, bila dia boleh pergi awal. Kalau kekurangan pula agak banyak sikit lah, sebab kadang-kadang kalau yang contoh yang kawan-kawan saya yang bawa motor, diorang terdedah sikit dengan aksiden apa semua kan. Sebab bagi saya untuk motor ni dia lagi bahaya daripada kereta. Bila motor dia, kalau contoh motor dalam kereta, motor tu akan jadi lagi teruk daripada kereta. So saya rasa dia memang ada pros and cons, tapi saya pilih untuk bawa kereta sendiri lah. Keselamatan ni terlalu subjektif bagi saya. So kita kena jagalah diri masing-masing. Dia kalau ikutkan safety tu, memang kita lebih safety dari motor. Cuma dia terpulang kepada kita jugalah. Macam mana cara kita nak pakai, macam mana cara terakus nak bawa ke tak, macam itulah nak dikatakan. Saya rasa student yang bawa kenderaan sendiri ni kena berhati-hatilah masa bawa kenderaan, barulah aksiden tak berlaku. Okey, bagi pandangan saya, kenderaan ni itu adalah salah satu tanggungjawab kita, dan kita kena prepare kita punya keselamatan. Antaranya kita ada kits keselamatan, dan kita kena ada aksesori kereta lah yang membantu kita supaya kita elakkan daripada kemalangan lah. Seperti adalah dekat belakang kereta tu. Dan apa yang kita belajar daripada kelas racing tu, kita kena apply lah. Sebab itu pun membantu juga kepada kita. Bagi saya, mahasiswa perlu mengikuti panduan-panduan garis jalan raya, mempraktikkan pemanduan yang berhemah untuk mengelakkan sebarang kemalangan berlaku di atas jalan raya. Bye. Sekian saja daripada Mobile News.